Sekarang ni kita dekat Chinese Food Festival dekat Masjid Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Kita tengok apa yang ada. Awal-awal pagi pun dah memang meriah dekat sini. Orang Ipoh memang tak relax doh. Macam yang korang nampak, ada bermacam-macam jenis halal Chinese food dekat sini. Semuanya Chinese Muslim yang berniaga. Makanan-makanan dan juga resepi-resepi asal daripada China. Contohnya Yunnan, Guangzhou, Jian. Semua tu korang boleh rasa sendiri dekat event ni. Tapi jangan risau, makanan-makanan lokal kita pun ada. So banyaklah pilihan macam burger, keropok lekor, nasi kaumuk, macam-macam lah. Pergi siang-siang, panas-panas. Oh, pilihan air pun banyak dekat sini. Macam yang abang ni jual, air avocado. Avocado pula ambil yang coklat. Oh, lega tekak. So, korang kena datang rasa sendiri daripada 23 Julai sampailah 26 Julai dekat Masjid Sultan Azlan Shah ni. Bukannya ada food festival, ada juga aktiviti-aktiviti yang menarik yang korang boleh join semasa event ni. Alhamdulillah, apa yang aku dapat waktu event ni, apa yang aku makan, semua kena dengan tekak. Yang abang-abang jual burger ni katanya single lagi. Dekat event ni tempat duduk pun ada guys. So lepas borong-borong dah penat-penat jalan tu, kalau nak terus makan dekat situ pun boleh. Kepada bangsa-bangsa ataupun orang-orang Ipoh, kalau nak datang support, bolehlah singgah.